Salam sejahtera antara berita utama harian Metro pada 2 Januari 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan perpaduan dipimpinnya masih utuh dan gesaan pemimpin tertentu mahu supaya Muafakat Nasional MN dihidupkan kembali belum berada di tahap serius. Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor tidak bersetuju dengan cadangan yang mengaitkan namanya sebagai calon pengerusi Perikatan Nasional PN bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebaliknya mencadangkan Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar menerajui gabungan itu. Setelah lama mendiamkan diri di sebalik kemelut politik yang melanda Perlis, 3 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perlis secara rasmi memfailkan saman pemula terhadap Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Perlis bagi mencabar keputusan mengisytiharkan kekosongan luar jangka 3 kerusi Dun baru-baru ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melancarkan satu lagi inisiatif komunikasi baharu menerusi pengenalan podcast Sekolah Hitam sebagai usaha mendekati masyarakat serta berkongsi maklumat secara lebih terbuka dan santai. 5 lelaki menjadi individu terawal dikenakan Perintah Khidmat Masyarakat PKM selepas dikesan melakukan kesalahan membuang sampah di kawasan sekitar Engkom Melaka ketika sambutan ambang Tahun Baharu. Mayat Muhammad Fazir Syafi, 37 tahun, mangsa kedua yang lemas ketika mandi di Pantai Sura Tengah Dungun, ditemukan kira-kira 1 kilometer daripada lokasi mangsa dilaporkan dihanyutkan arus. Pemilik Empire Scope Production Datuk Yusof Aslam, 71 tahun, mendedahkan pernah menjadikan CJ kelahiran atau surat beranak anaknya Syamsul Yusof sebagai cagaran kepada peminjam wang tidak berlesen atau alung demi mencukupkan modal menerbitkan drama pertama syarikatnya itu. Bila kita berjumpa dengan orang yang tepat, kita berasa lebih gembira dan bersemangat dalam hidup, kata pelakon Nadia Bryan ketika mengulas hubungannya dengan usahawan Nadim Nazri atau Bos Ned, 42 tahun, yang hangat diperkatakan ramai ketika ini. Walaupun corak permainan gandingan kini dilihat seperti dapat dihidu pasukan lawan terutama Indonesia, Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pierre Ngadi menganggap itu perkara biasa dan bukan sesuatu yang mengejutkan. Kelab Selangor Soccer Fan Club SSFC menyambut baik sekiranya bekas jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gun membimbing Selangor FC dan dilihat berpotensi besar membawa Red Giants pergi lebih jauh. Sekian ringkasan berita setakat ini, layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.